Dah. Okey. Ground mesh ni dia material yang mari tengok dekat-dekat. Okey, dia macam ni. Boleh nampak tak? Boleh nampak dia tembus tau. Dia macam nak kata material dia macam ni. Dia boleh menembusi ke bahagian sana lah. Kan? Nampak tak kan cahaya tu kan? Okey. Dia sejenis material yang berlubang ni. Maknanya apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Contoh bila waktu hujan, dia tak akan merosak ayak. Yang tak akan bertakung. So biasanya ground mesh yang biasanya kita pakai kan, murah kan, ada kemungkinan dia boleh, kalau kata hujan ke apa, dia boleh menyebabkan ayak bertakung dekat ground sheet tu. Jadi kalau pakai ni ayak tak bertakung. Tapi yang biasa tu bukan tak boleh pakai, dia ada cara dia macam mana kita lipat supaya untuk elakkan daripada ayak bertakung lah. Tapi kalau ini salah satu dia akan jadikan supaya ayak tak bertakung. Dan juga kalau lah kata ada rumput-rumput di bawah tu, rumput-rumput tu kalau kita jenis camping yang lama kan, kadang-kadang rumput boleh mati, tanah-tanah ke apa dia jadi rumput boleh mati tu. Jadi kalau pakai benda ni, rumput tu sentiasa masih orang kata dapat perudaraan lah lagi. So macam dia jaga environment jugalah, boleh kata macam tu lah. Tu yang lebih-lebih aku tak tahu sangat. Kalau apa tahu mungkin boleh share kat bawah. Okey, kita sambung cuci sikit. Macam ni saja. Maksudnya kalau kata ada pasiak-pasiak kan masuk, dia akan jatuh ke tanah. Pasiak tu tak akan tak akan masuk dalam ni lah. Dia akan masuk ke tanah. Tapi kalau batu-batu besar tu mungkin dia akan sangkut jugalah kat sini. Selain kan kita guna ni untuk jadikan dia ground mesh ataupun ground sheet, kita boleh jadi dia macam floor piknik juga lah, kapet kalau kita nak piknik ke apa kan. Kita boleh jadikan dia sebagai tikar ke macam tikar kan. Okey, dah agak macam dah sembung macam ni. Tadi tengok macam ada pasiak-pasiak, kotak-kotak dah jatuh. So kita biar dia kering je lah. Okey, kita lipat dia ke band. Alright.